Ramai yang tanya Abang Jubah, berapa lama tempoh proses tuntutan dari kereta mula dihantar di bengkel sehingga kereta siap. Untuk Audi ataupun Audi KFK claim, sekiranya kereta tu tak teruk, dia akan mengambil masa antara 7 hingga 14 hari sahaja. Kalau korang nak claim insurans kereta korang tak apa ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM. Kes tak teruk yang Abang Jubah cuba masukkan adalah estimate yang di bawah RM10,000. Senang cerita, kes tu adalah desktop survey. Kalau korang nak tahu desktop survey ni apa, korang komen part 2. Macam kes Proton Saga ni, dia dah masuk hari ke-6. Kerosakan dia hanya melibatkan bonet belakang dan juga bumper sahaja. Kereta ni baru lepas keluar cat. Sekarang ni Abang Jubah tengah pasang barang. Kalau tak ada apa-apa, hari ke-8 ataupun hari ke-9, Abang Jubah dah boleh deliver kereta ni kepada owner. Korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans ataupun cash repair, korang boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Kita jumpa kan next video. Assalamualaikum.